Assalamualaikum. Bertemu kembali bahagian 2 iaitu cara mudah membuat design. So, saya ajar topik ni kerana bila kita buat satu design tu kita ada asas sedikit. Dalam masa yang sama kita boleh dapat buat design tu dengan kemas dan yang paling penting adalah mesej yang kita nak sampaikan sesebuah poster tu ataupun design yang kita nak buat tu sampai. Okey, seterusnya apa yang anda perlu tahu adalah ada 3 topik tangkan. Adalah yang pertama adalah people don't read, they scan. Okey, yang nombor 2 adalah prinsip visual hierarchy dan 3 adalah susunan layout yang efektif lah. So InsyaAllah dengan 3 perkara ni bila kita tahu kita nak buat satu design tu kita faham dan mudahlah untuk start ataupun hasilkan sesebuah design itu. Okay, first sekali people don't read, they scan. Setiap manusia atau kebanyakan manusia kita akan scan sesuatu perkara tu mengikut position bentuk F ataupun ZZ tu sendirilah. Maksudnya daripada point A ke 2, 3. So penting kita tahu benda ni supaya kita boleh susun mengikut design tu mengikut perkara yang mana yang betul dahululah. Okay, sebagai contoh ni adalah bila kita scan teks ni kita tak adalah baca mengikut satu by satu kan. So automatik otak kita dah tahu apa perkataan yang kita nak sampaikan dalam word ini, iaitu otak manusia tidak baca setiap huruf. So kita automatik otak kita boleh baca. Okey, satu perkara ini adalah bila kita tahu manusia tu scan, so bila kita buat satu teks poster tu terlampau banyak sangat info dan dalam masa sama kita tak susun mengikut priority yang betul, kita akan rasa serabut. Kita serabut bila maksudnya kita baca, kita akan lebih fokus lah. Bila nak baca tu lebih fokus, orang kadang-kadang rasa cepat bosan ataupun malas nak baca, something lah macam itulah. So kita boleh susun mengikut macam ni lah. Kita bahagikan tulisan tu dalam bentuk 3 atau 5 pasan seperti ini. Dan kita boleh menggunakan warna untuk sebagai penegasan ataupun penerangan yang penting. Sebagai contoh point yang tu saya memudahkan tu saya menggunakan warna merah dan seterusnya saya menggunakan warna biru. Okey, nampak dia punya perbezaan kedua ni lebih mudah untuk kita baca kan. Yang kedua adalah tajuk yang kedua adalah prinsip visual hierarchy ya. Visual hierarchy ni sebelum tu saya nak menerangkan dia punya sebab dia. Visual hierarchy membantu pengguna memahami maklumat dengan lebih mudah. Ini adalah 4 perkara yang kita boleh menggunakan supaya design kita lebih tersusun dan lebih mudah untuk difahami lah. Pertama kita boleh menggunakan size. Contoh kita boleh buat tajuk besar. Lepas tu bila subjudul tu kita buat kecil sikit. Lepas tu kita boleh menggunakan warna yang kontras. Sebagai contoh kita menggunakan warna yang terang untuk CTA supaya bila contoh kita nak buat seorang tu membuat satu tindakan, so kita boleh menerangkan tajuk button tu lebih jelas lah. Contoh kita letak button tu warna merah, so mata kita lebih tertumpu dekat situ dan automatik kita rasa nak klik lah. Dan yang ketiga adalah pastikan kita menggunakan jarak yang betul lah. Maksudnya tak adalah kita susun tu jarak tu tak tersusun ataupun terlampau rapat, something yang macam tu lah. Pastikan ruang kosong cukup untuk elak serabut lah. Senang cakap bahasa mudah dia kan. Dan yang keempat kita boleh menggunakan gambar atau visual kerana apa? Bila kita menggunakan visual untuk visual ni kita mudah untuk menyampaikan maklumat tanpa teks yang berlebih. Maksudnya kita guna sebagai contoh kita nak terangkan satu benda kan. Contoh dalam signboard, paling mudah signboard lah. Contoh kalau kita buat letak dilarang merokok kan. So kita letak je simbol tu orang dah faham dah tanpa kadang-kadang kita tak perlu pun letak teks pun orang dah faham. Tapi apatah lagi bila kita letak teks tu sendiri kan. So lagi mudah untuk kita capai maksudnya maklumat yang kita nak sampaikan tu. Okay, saya akan letak contoh lah. Yang pertama, okay. Kalau tengok kat sini saya menggunakan size, warna, ruang dan juga belum lagi lah visual, belum lagi. Ada 4 perkara yang saya kalau tengok sini ada 4 perkara. Setakat ni saya menggunakan 3 sahaja. So bila
kita buat teks tu besar, so kita orang akan scan lah, maksudnya kita akan baca kat sini dulu, so dia akan mengikut turutan yang mungkin orang biasa akan baca lah. Dia akan baca sini, baca sini, baca sini dan baca sini. Itu adalah, dan white space tu kita tak adalah macam terlalu rapat dan kita susun mengikut sedap mata mandang lah. Okay. Lepas tu kita boleh menggunakan visual lah untuk menggambarkan teks apa yang kita nak sampaikan atau mesej apa yang kita nak sampaikan. Visual tu. Sebagai contoh, visual orang tengah serabut, orang tengah stres kan. So kita boleh tambah visual tu sendiri. Dan seterusnya kita boleh tambah CTA dan menggunakan warna yang kontras. Ini antara teknik lah. So masa bila kita dah bagi sampai maklumat apa CTA yang kita nak bagi tahu ke orang tu, mungkin sebagai contoh, klik kat sini ataupun hubungi saya ataupun hubungi sekian-sekian ataupun layari website. So menggunakan CTA ini lebih kontras, memudahkan orang untuk nampak dan cepat lah. Sebagai contoh, kalau kadang-kadang kalau kat billboard tu, kalau kita tak menggunakan teknik ini, mungkin orang lambat nak proses maklumat tu sendiri. Okay, lepas tu kita boleh tambahlah sikit visual ataupun warna untuk nampakkan lagi keceriaan ataupun nampakkan warna branding kita sendiri, branding entity kan. Sebagai contoh, kalau kita tengok kali hijau, mungkin kita ingat apa? Kita tengok ikutlah, maksudnya mungkin kalau branding tu kita dah tanamkan kepada orang, okay, warna kita warna kuning. So bila automatik nampak orang kita menggunakan warna kuning, kita tahu oh ini brand sekian-sekian. Oh brand bila nampak warna merah mungkin KFC. Okay, bila nampak kali hijau mungkin Starbucks. Contoh, ini antara brand yang popular yang kalau anda semua boleh ingat kan. Lepas tu kita boleh tambah lagi sedikit visual lah, boleh nampak lebih dramatik, lebih maksudnya lebih menonjol dan terus-terusnya saya menggunakan mesej yang inilah, betul lah pening kepala hari ni, jangan risau makan apa yang anda dan rawatan so dan support maklumat kat situ, rawatan pantas sakit kepala, dan kita tambah kat situ beli sekarang. So orang automatik orang nak klik lah beli sekarang tu, ataupun kita apa tindakan yang kita nak suruh orang buat tu lah. Okay, ini adalah hasil final yang boleh kita tengok dengan hasil visual hierarchy yang saya tunjukkan tadi. Okay, ini adalah contoh yang boleh digunakan, maksudnya antara yang bila saya scroll dekat social media nanti, ini adalah contoh yang saya boleh nampak lah. Saya tengok dia menggunakan visual dan menggunakan size tu sendiri, maksudnya daripada headline dekat subheadline ni untuk menerangkan sesuatu benda tu kan. Tengok kat sini nampak perunding, so menggunakan visual. Bila ada visual ni akan beri support dengan apa yang info yang kita nak bagi kan. So ini contoh food, so dia pergi pegang sayur sarui. Contoh sama juga dengan contoh-contoh yang lain lah. Banyak lagi contoh, mungkin ini antara yang saya dapat lah. Okay, ini antara font yang biasa saya guna lah yang untuk poster ataupun dekat website tu sendiri. Kita menggunakan kebanyakan saya menggunakan 4 tulisan ni lah, sebab dia lebih menonjol ataupun lebih mudah, paling senang cakap lebih mudah untuk baca lah. Okey, seterusnya kita pergi pada tajuk seterusnya, iaitu susunan layout yang efektif. Okey, susunan layout ni, ada layout grid ni yang membantu design kita lebih clean dan tersusun lah. So bila kita ada grid sistem, dia membantu kita untuk menyusun elemen dalam cell space secara profesional dan tersusun. So dua perkara yang kita boleh gunakan, kita boleh menggunakan layout grid, iaitu untuk desktop kita boleh menggunakan 12 kolom. Maksudnya kan desktop kan dia bentuk memanjang kan. So kita boleh bahagikan bentuk 12 kolom. Nanti saya akan bagi contoh. Dan mobile biasa kita akan bahagikan untuk 4 kolom sebab dia kecil kan. So 4 tu dah just nice lah. Kalau lebih tu mungkin dia nampak kecil ataupun tak bagus lah untuk kita punya screen kan. Dan dia tak boleh nak baca. Okay, ini ada contoh susunan dia. Ni ada pembahagian dia punya kolom tu sendiri lah. Ada 12 dan juga 4 untuk mobile. So bila kita nak buat satu info tu, kita boleh bagi. Okay, ni bagi 4, bagi 2. Something yang kita boleh susun lah.
Kalau tak ada kolom ni mungkin kita susun mungkin banyak ataupun mungkin sebelah besar, sebelah kecil kan. Tu boleh, itu mengikut kita punya design. Tapi bila kita ada asas kolom grid ni, kita lebih mudah untuk kita buat design tu lah. So ini adalah contoh yang saya boleh tunjuk. Sebagai contoh, dia menggunakan layout, nampak? Ada grid kat situ, memudahkan mata kita untuk sedap lah mata mandangan. Kita susun, nampak lebih tersusun banding kalau kita susun bersepahan, mungkin serabut. Okay, itu saja yang saya boleh bagi tahu. Mudah-mudahan yang tips yang saya bagi ni memudahkan anda untuk menghasilkan sebuah design. Dia boleh menggunakan, dia boleh jadi design poster, design website juga. Boleh digunakan untuk memudahkan anda menghasilkan satu design yang saya kira bukan sahaja cantik, tapi dia efektif dari sudut penyampaian maklumat. Okey, jumpa di bahagian 3, iaitu jom mula design search page. Jumpa di bahagian 3. Terima kasih.